Nanti tunggu mak. Telur sotong ni. Mak, bagi tahu Along pergi pasar. Besok aku nak datang makan. Okey, Along kata Along masak. Aku macam wow, I just try my luck. Adikku. Tak makan tak? Dia Zahim. Waalaikumsalam. This is the lembik telur. I don't like. I like the keras. Mu makan yang keras, mu bagi ku yang lembik. Apa mu? Ku bagi kat mu. Dia dah makan keras, dia bagi yang lembik kat ku. Lembik tu yang sedap. Kenapa? Kenapa mu bagi ku yang lembik kalau mu suka tu? Bila adik saya masak je. Wow. She's a designer. Sepatu pelajar dan 600. She's a chef. Our sister chef, designer. Pukul 3 baru siap, belum masak. Pukul 3 memasak, Mak? 3:30. 3:30. Mak, semua sedap, Mak. Mak, semua terlalu sedap, Mak. Dia start masak 3:30. Dari pagi. Tadi dah buat. Li. Sini, meh. Belah apa? Hari-hari ke dong? Ni. Hari-hari. Ni nak belah apa? Makanan goreng ni. Nak belah apa? Kami ada isi lah. Start masak 3:30. Okay. Pulang balik. Pulang Siaran dia baru masuk. Boleh dengar balik. Bangun pagi, Nadik hafal pukul 3 lebih. Okay. Tapi dia punya mulut macam peti. Dia tengah je masak. Okay.